urgent job, masalah ketiadaan supply dekat rumah ni. Okay. So dekat meter ni, so kita check kat meter dulu. Okay, ni dia punya meter lama ni. Okay, supply masuk. So alhamdulillah, dekat BB box ni semua dalam keadaan okey lah. Maksudnya okey tu bukan dari segi dia punya apa kita panggil, dia punya function, segi benda ni naik semua. Okey, tapi bila kita on lampu kipas ni mati. Okey, okey, mati. So kita akan check lah apa punca masalah. Okay, terbaik. Untuk bahagian dalam ni kita dah check, saya rasa tak ada masalah. Bila saya check dekat meter ni, dia punya neutral link dah terputus. Okay. Macam mana tu saya tahu? Saya buka, saya tarik je dengan layar ni, putus. So inilah masalah dia. Okay, so kita akan sambung balik. Oh, alhamdulillah, kabel neutral link tu kita dah baiki. Outgoing daripada neutral link ke meter kita dah baiki. Kita dah letakkan balik. Dia punya kabel tu dah putus. So dekat sini pun saya dah letakkan balik skru. Banyak yang longgar. Okay. Okay. So alhamdulillah, letakkan monitor lah 10 ke 15 minit sekarang ni. Macam jom kita dah settle. Untuk demi box kita dah tutup. Untuk meter pun dia punya bearing dia tu